Guys, sambung lah. Kat dalam lah. Tadi kena hujan guys. Korang punya pasal sampai berhujan kita lah Berhujan kita bang. Kita berangan lah. Tiaw tadi tak dan ke? Sempat. Kalau tengok bola hilang ni. Boleh lah Hilang. Tak boleh. Lebu. Jadi yang penting sekarang ni kita nak sambung. Kita punya pasal kejohanan golf arena Amato yang pelik sikit ni. First time buat dekat UPM. Dan 3 hari 3 hari punya tournament. Amato terbuka untuk Amato, tapi format dia agak berbeza. So kita ada cut untuk 2 hari dan kita akan berlangsung Jumaat, Sabtu, Ahad final. Jadi kita cerita pasal kategori dulu lah kot Mana tahu korang nak fikir-fikir nak placing kat mana kan. Nak placing diri kau kat mana. Nak ngejas. Tapi kau ingat kita pakai established handicap NHS. NHS. Jadi yang layak main daripada handicap ke berapa? Handicap 20 dan ke bawah. 20 dan ke bawah guys. 20 hingga ke kosong lah. Jadi korang tengok nanti dekat kau punya apps, kau masukkan UPM punya club, berapa handicap kau? Berapa layak Berapa dia punya adjustment Dia ada handicap? WSS index tu. Ya. Kita tengok pada index tu. Tak apa, search je dalam app, dalam masuk app ke UPM nanti dia keluar. You main UPM handicap berapa? Betul. Jadi kalau you main handicap 20 di UPM, you layak main. Ada chance. Maklumlah 22 ni kalau percaya. 20 menipu. 20 kau. Cari Jadi makan, bang. salah satu kita buat tournament ni kata kenyal presiden kan. Dia kata kita nak menggalakkan player-player Malaysia ni janganlah peram handicap. Betul. Kan. Masih ejar. Apa salahnya kan? Turunlah sekali-sekali kan. Itu kan. Kau kalau peram kita akan buat cut. Kalau main lebih sangat kita main sampai maksimum 4 under. Mereka dengar 4 under, jangan bagi malu. 4 under. Siapa handicap paling kecil, orang tu lah menang. Dan OCB. kita buat OCB handicap bang. Tak ada nak ngejar-ngejar lagi. Jangan kau kerja. Tobat-tobat lah. Tak payah dah program handicap tu. Tak payah. Janganlah terasa. Kita ada sambil-sambil lah scorecard. Kawan-kawan kita lah. Ngejar boleh sikit-sikit dah. Sikit-sikit dah lah kan. Janganlah siapa orang bu. Okey, cerita pasal hadiah pula. Hadiahnya mestilah cash kan? Betul. Dia untuk kalau kelab golf arena yang anjurkan ni buat masa ni memang kita banyak buat kepada cash. Oi, Cash ini mana? kita mau. Untuk keseluruhan saya rasa lebih kurang dalam RM30,000. Ini macam first money lah. Lebih kurang lah. First money lah. Itu tak masuk lagi draw. Lucky draw lain. Lucky Okey. draw kita ada TV 55 inci. Kita tu dah ada cerita. semua banyak lah. Okey, kita cerita hadiah untuk gross dulu. Best gross. Kita ada 4 kategori. Okey. Satu kita ada gross. Kedua kita ada medal A dan medal B. Yang ketiga kita ada juga untuk senior. Kita tak lupa pada senior. Senior kita kena jaga. Macam. Senior kita kena jaga. Okey, Ada jadi Ini umur berapa sini? Senior umur 60 tahun ke atas yang lahir pada 1965 dan ke bawah. 64, 63. tak kira bulan pun Dia okey. kita tak kira bulan, kita kira tahun je. Okey, kalau macam tu bagus. Okey, hadiah dia. Kalau untuk kategori gross, untuk kita kira champion lah. Okey, champion lah. Champion hadiah wang tunai dia RM3,000. RM3,000. Kita memang layak kan as a amateur. Boleh. Dia tak kira handicap awak 20 ke, handicap 19 ke, handicap 8 ke. Kalau stroke play tu awak main bagus 3 hari, anda layak lah menang. Kira stroke play kan? Stroke play. Kalau net ada kategori net lah. Ada kategori net. Net ni untuk medal. Medal A. Okey. Kita capping dia daripada handicap 1 sampai handicap 15. Okey. Dan handicap B 16 hingga 20 lah. Okey. Berapa hadiah untuk kategori A? Medal A kita hadiah kita 2,000. Oi, 2,000 champion A Boleh bro. tahan, Boleh tahan. Kalau B berapa? B 1,000. Oh, B 1,000. Kalau senior? Senior 800. Oh, Macam nak main senior. Belum cukup umur. Lepas tu hadiah tu dia cash tu akan kurang ikut placing lah. Untuk blessing. Setakat ni placing sampai berapa? 8, 10. Kalau gross sampai 15. Medal A sampai 8, medal B sampai 8, senior pun sampai 8. Alright. Ada satu kita dapat baju kan?
Kita ada baju. Okey. Kita dapat baju daripada Crashling. Baju Crashling kan? Okey, jadi kau dapat goodies dan bagian-bagian lain lah. Tapi goodies utama adalah baju Crashling. Baju Crashling. Bayar 400 berapa tadi untuk cash? 480 kalau members 400. Main 3 hari. 3 hari. Makan 3 hari. Siap makan. Pembetulan. Main 3 hari yang make card. Betul. Yang miss card 2 hari. Yang main 2 hari pun dah berbaloi. Okey apa? Okey. Makan dapat. Baju Makan dapat. minum. Lucky draw ni kalau yang tak dapat make card layak tak lucky draw? Layak. Oh layak. Kau boleh datang hari ketiga. Hari ketiga jangan lupa. Makan. Hari ketiga tu dia dah layak. Satu dia boleh makan dah. Okey. Tunggu lucky draw je. Beres. Tunggu lucky draw, meraihkan kawan-kawan menang. Itu betul. Ini betul kan. Kita meraihkan kawan-kawan yang menang. Ambil aura dia guys. Mana tahu tahun depan boleh lagi kan? Betul. Dan kau kena ingat UPM bukan padang yang senang. Tak senang lah. Tak sesenang itulah. Jadi inilah satu cabaran dan kelainan sikit bagi tournament ini tak pernah lagi buat amatur punya dianjurkan oleh kelab. Ya. Setakat ni yang saya tengok state. Betul. Kejohanan ni kita didaftarkan di bawah MGA. Iyalah. Sanction by MGA. Okay, kita guys, tournament ni sanctioned by MGA. Kita tak adalah buat show sendiri. Kita maksudnya betul. kita akan ada tournament director, kita akan ada referee yang Daripada bertauliah daripada Tak boleh ngejas lah. boleh ngejar. Kau kalau ngejar, kau kena suspended. Kau punya membership. Dia biasa orang main drop bola, one scorecard length. Tapi kalau tak ada referee biasa one clubhouse. One clubhouse. Yang ni dia tak boleh buat. One clubhouse. Referee ada sentiasa berkeliaran. Jadi Boleh panggil referee, boleh tanya. betul. Boleh tanya. Baik. Ini tournament yang very well organised guys. Bagus kalau you all join. Saya nak seru semua follower JNK atau yang bukan follower tapi tengok video ni, kita datang sini, cabar diri kita. Betul. Masuk tournament yang nampak well organized. Bila lagi kita nak meningkat, takkan nak main tournament 2-3 sehari je. Takkan table 4 je. Takkan table 4 je kan. Sekali tukar lah. main slope play, kita tengok 3 hari berapa under kita main. Kan. Jadi itulah dia. Boleh guys, jangan lupa tarikh dia adalah sekali lagi last 25 hari bulan hingga 27 April 27 April. Jadi kalau nak join tournament ni, saya akan bantu anda komen arena saja di dalam posting ini. You komen arena, saya akan PM anda, ambil anda punya maklumat. No problem. Saya akan bantu anda bagi jadi. Kita nak 120 orang, lagi ramai hadiah lebih besar lagi. So kalau ramai, lucky draw lagi banyak lagi. Lagi grand. Betul juga. So alright, jangan lupa komen, like dan share banyak-banyak posting ini guys. Ajak kawan-kawan datang main. Guys, ramai tu aku tahu kat luar tu handicap 20 ni. Ramai. Alright. Bye-bye. Jumpa di UPM 25 hari bulan. 27. Yeah, alright. Manis-manis